Ini 3 tips macam mana korang nak zerokan tunggakan pinjaman PTPTN korang. Tips yang ketiga tu yang sangat membantu tau. Pertama, korang semak dulu baki pinjaman dan jumlah tunggakan melalui MyPTPTN. Tak ada MyPTPTN lagi? Korang mod turun MyPTPTN sehingga berjaya proses EQIC. Kedua, korang mohon rundingan bayaran balik melalui aplikasi web MyPTPTN. Korang kena sentiasa follow up dengan eksekutif jualan sehingga proses rundingan selesai dan dapat dokumen perjanjian yang baharu, okey? Sewaktu proses rundingan bayaran balik, korang tak mampu nak bayar tunggakan mengikut persetujuan eksekutif jualan. Ini dia tips yang ketiga. Korang buat je bayaran melalui akaun 2 KWSP, okey? Senang je, tak payah pening-pening dah. Bayar je guna akaun 2 KWSP tu untuk bayar tunggakan. Nak guna akaun 2 KWSP pasangan dan ibu bapa pun boleh tau. Cepat, ambil tindakan sekarang. Jangan berlengah lagi. Cuba korang like dan komen tips apa lagi yang korang nak saya kongsikan, okey?